wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam kebajikan, salam ABCM nilai syurga cemerlang pendidikan guru berharap ilahi. Ahli panel dan silam hari khidmati Allah sekalian. Tanya marilah kita semua dan segenap tinggi kesyukuran kehadirat Allah SWT kerana dengan limpah rahmatnya kita dapat bersama-sama pada hari yang memandang. Selawat dan salam kita hadirkan buat junjungan besar Nabi Muhammad SAW, insan yang menyusui dan sifat kemudian silam mentari menyinari bumi di waktu pagi. Rasulullah junjungan sejati dari dunia sepanjang hari. Nama seroja Mekah seri menjadi unggul segala terasa. Allah senang bagi diri bahawa rahmat cukup semua. Perangkat batu tersebut merupakan sedikit pengenalan tolong kami pada hari ini. Terima kasih kepada ahli panel kerana sudi meluangkan masa bersama-sama untuk memudahkan forum pada hari ini. Saya pasti ahli panel mempunyai idea yang sangat bernas untuk dikupaskan hari ini. Hadirin yang dihormati sekalian, saya Nurul Maisarah binti Mahathir, Susi Guru dari Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu dari kelas E3 merupakan moderator anda pada hari ini akan memandu perjalanan perbincangan yang bertemakan penghayatan qudwah hasanah Rasulullah SAW dalam kehidupan individu, keluarga dan masyarakat. Tujuan forum ini diadakan adalah untuk mendalami dan menghayati bagaimana akhlak terpuji Rasulullah SAW boleh dijadikan panduan dalam kehidupan seharian kita. Bagi menjayakan forum ini, kita amat bertuah kerana bersama kita hari ini ialah barisan ahli panel yang cantik, manis lagi anggun bergaya serta berpengalaman dan beraktiviti dalam bidang masing-masing. Panel pertama, Nur Alia Safina binti Arif Nusina dan panel kedua, Ariana Amani binti Anwar. Assalamualaikum saudari. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, sihat. Adakah saudari sudah bersedia untuk berkongsi pandangan saudari hari ini? Ya, kami sangat bersedia. Saudari Safina dan saudari Adana merupakan siswi guru yang menuntut di Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu dari kelas E3. Ahlan wa sahlan saya ucapkan kepada saudari berdua. Sebelum kita memulakan forum kita pada hari ini, izinkan saya mengupas sedikit tentang tajuk forum ini. Hadirin yang dihormati sekalian, perkataan qudwah hasanah berasal dari bahasa Arab, iaitu qudwah yang bermaksud teladan atau contoh, ikutan, dan hasanah yang bermaksud baik atau mulia. Oleh itu, qudwah hasanah bermaksud contoh teladan yang baik yang boleh dijadikan panduan dalam kehidupan. Dalam konteks Islam, qudwah hasanah merujuk kepada Rasulullah SAW sebagai contoh teladan terbaik dalam segala aspek kehidupan seperti akidah, ibadah, akhlak, kepimpinan serta hubungan sesama manusia. Apabila kita menyebut tentang qudwah hasanah yang bermaksud teladan yang baik, Rasulullah SAW telah ditunjuk oleh Allah sebagai contoh utama kepada manusia. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang bermaksud, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik bagi kamu, iaitu orang yang sentiasa mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta banyak mengingat Allah. Melalui ayat di atas, kita dapat lihat bahawa kita perlulah mengaplikasi qudwah hasanah dalam kehidupan seharian kita. Apabila kita mengamalkan qudwah hasanah, hari kita akan menjadi lebih tenang. Baiklah, nampaknya ahli panel kita tidak lagi sabar untuk meluangkan pendapat beliau mengenai tajuk kita pada pagi ini. Saudari Safina, bolehkah saudari berkongsi pandangan saudari tentang penghayatan qudwah hasanah Rasulullah SAW dalam kehidupan individu? Dipersilakan saudari. Baiklah, terima kasih kepada saudari pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW merupakan insan contoh dan teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Baginda diutuskan bukan sahaja untuk menyampaikan risalah Islam, tetapi juga sebagai qudwah hasanah, iaitu contoh ikutan yang sempurna dalam semua aspek kehidupan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang bermaksud, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik bagi kamu, iaitu bagi orang yang mengharap keredaan Allah dan hari akhirat serta yang banyak mengingati Allah. Ayat ini menjelaskan bahawa setiap individu Muslim perlu meneladani pribadi
SAW merupakan teladan yang terbaik dalam menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aspek kehidupan. Baginda sentiasa melaksanakan perintah Allah dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan walaupun menghadapi berbagai cabaran dan ujian. Ketaatan baginda bukan sekadar pada ibadah zahir seperti solat dan puasa, tetapi juga dalam menjalankan tanggungjawab sebagai pemimpin, suami dan anggota masyarakat. Dalam kehidupan individu, penghayatan hidup hasanah Rasulullah SAW dapat dizahirkan melalui ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW sentiasa beribadat dengan penuh keikhlasan dan istiqamah, sama ada melalui solat, zikir maupun doa. Individu Muslim hendaklah mencontohi keikhlasan baginda dalam beribadah kerana ibadah bukan sahaja sekadar kewajipan tetapi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baiklah, saya akan mengemukakan beberapa contoh ketaatan Rasulullah SAW, iaitu ketaatan baginda juga dapat dilihat ketika diperintahkan menunaikan solat malam tahajud. Meskipun baginda sudah dijamin syurga, Rasulullah SAW tetap bangun malam untuk beribadat dan bermunajat kepada Allah. Perkara ini menunjukkan bahawa baginda tidak pernah lalai dalam mengingati Allah dan menjadikan ibadah sebagai sumber kekuatan rohani. Selain itu, Rasulullah SAW juga turut menunjukkan ketaatan dalam peperangan. Setiap kali berperang, baginda tidak pernah mengikut hawa nafsu. Sebaliknya, sentiasa berdoa, bermusyawarah dengan para sahabat dan mematuhi arahan wahyu. Contohnya, dalam perang Uhud, walaupun strategi yang diusulkan sahabat membawa risiko yang besar, baginda tetap menghormati keputusan mereka sebagai tanda ketaatan kepada prinsip syura dan keadilan. Jelaslah bahawa ketaatan Rasulullah SAW kepada Allah dalam berbagai situasi menjadi contoh terbaik kepada umat Islam. Penghayatan terhadap ketaatan baginda mengajar kita agar sentiasa istiqamah dalam melaksanakan perintah Allah, sabar menghadapi ujian serta menjadikan iman dan takwa sebagai asas dalam setiap tindakan. Dengan melalui uswah hasanah Rasulullah SAW, umat Islam dapat membina kehidupan yang seimbang antara ibadah dan tanggungjawab sosial. Di samping itu, individu yang menghayati hasanah Rasulullah SAW akan sentiasa bersifat jujur. Kejujuran merupakan asas utama kepada keimanan dan akhlak mulia. Sifat ini menjadi tunjang kepada kepercayaan, keharmonian serta kestabilan dalam masyarakat. Penghayatan sifat jujur Rasulullah SAW bukan sekadar meniru perbuatan baginda, tetapi menghayati nilai keikhlasan, kebenaran dan integriti yang terpancar dalam kehidupan baginda. Dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW, baginda digelar Al-Amin, yang bermaksud orang yang dipercayai jauh sebelum diangkat menjadi Rasul. Gelar ini diberikan kerana baginda terkenal dengan sifat jujur dan benar dalam tutur kata serta perbuatannya. Baginda tidak pernah menipu walaupun dalam urusan pernikahan atau ketika berinteraksi dengan masyarakat yang berbeza agama dan latar belakang. Sikap jujur ini menjadikan baginda dihormati dan dipercayai oleh semua pihak, malah menjadi asas utama penyebaran Islam yang penuh dengan kebenaran dan keikhlasan. Kejujuran Rasulullah SAW dijelaskan dalam banyak dalil Nabi. Antaranya sabda baginda yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke syurga. Seseorang yang sentiasa berkata benar akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Hadis ini menjelaskan bahawa kejujuran bukan hanya nilai moral tetapi jalan menuju keredaan dan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, dusta membawa mereka kepada kejahatan dan akhirnya ke neraka. Oleh itu, individu yang menghayati kedua hasanah Rasulullah SAW perlu menjadikan kejujuran sebagai prinsip hidup dalam setiap tindakan dan keputusan. Menurut pandangan Imam Al-Ghazali, kejujuran adalah asas kepada semua akhlak yang baik. Beliau menjelaskan bahawa seseorang yang benar dalam hati dan perbuatan akan mendapat kekuatan iman yang kukuh, manakala orang yang berbohong sebenarnya menipu dirinya sendiri. Dalam konteks ini, kejujuran Rasulullah SAW mencerminkan keselarasan antara hati, kata-kata dan perbuatan yang menunjukkan keseimbangan antara iman dan akhlak. Kesimpulannya, sifat jujur yang diamalkan oleh Rasulullah SAW merupakan asas kepada kesejahteraan diri dan juga masyarakat.
Penghayatan kedua hasanah baginda dalam aspek kejujuran menjadikan seseorang individu lebih dipercayai, dihormati dan disayangi oleh manusia serta mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila berkata, dia berdusta; apabila berjanji, dia mungkir; dan apabila diberi amanah, dia khianat. Oleh itu, umat Islam hendaklah meneladani kejujuran Rasulullah SAW dalam semua aspek kehidupan agar menjadi insan yang berintegriti, beriman teguh dan menjadi contoh terbaik kepada masyarakat. Sifat jujur bukan sekadar akhlak pribadi, tetapi asas kepada pembinaan umat yang kukuh dan berakhlak mulia. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Safina atas kupasan yang begitu pedas. Daripada perkongsian beliau dapat kita fahami bahawa Rasulullah SAW merupakan teladan terbaik dalam aspek ketaatan dan kejujuran. Baginda sentiasa taat kepada Allah SWT dalam semua keadaan, sama ada ketika beribadah, memimpin keluarga, memimpin umat, bahkan dalam peperangan. Ketaatan baginda menunjukkan bahawa iman dan takwa menjadi asas dalam setiap tindakan. Selain itu, kita juga diingatkan bahawa individu yang menghayati kedua hasanah Rasulullah SAW akan sentiasa bersifat jujur. Rasulullah SAW digelar Al-Amin kerana kejujuran baginda dalam tutur kata dan perbuatan, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul. Kejujuran ini menjadikan baginda dihormati oleh semua dan menjadi asas kepada kesatuan Islam yang penuh dengan kebenaran. Hadis Nabi SAW menjelaskan sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke syurga. Ini menunjukkan bahawa sifat jujur bukan sekadar nilai ekonomi, tetapi jalan menuju keredaan Allah SWT. Kesimpulannya, individu Muslim yang meneladani Rasulullah SAW perlu istiqomah dalam ketaatan dan menjadikannya kejujuran sebagai prinsip hidup. Dengan itu, lahirlah insan yang berintegriti, dipercayai dan mendapat rahmat Allah sekaligus menjadi contoh kepada masyarakat. Terima kasih sekali lagi Saudari Safina atas kupasan yang penuh bermanfaat. Bersama Saudari Clarissa. Baiklah, kita beralih pula kepada Saudari Ariana. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah SAW bukan sahaja teladan dalam aspek individu, tapi juga dalam kehidupan berkeluarga. Baginda merupakan seorang suami yang penuh kasih sayang, seorang ayah yang penyayang, serta seorang ketua keluarga yang sangat bertanggungjawab. Jadi soalan saya, bagaimanakah penghayatan kedua hasanah Rasulullah SAW dapat membentuk keluarga Muslim yang harmoni, penuh kasih sayang serta menjadi asas kepada pembinaan masyarakat yang sejahtera? Persilakan Saudari. Terima kasih Saudari Muslimin. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saya berpendapat bahawa Rasulullah SAW adalah seorang yang sempurna dalam menjaga keluarga dan kebahagiaan Rasulullah SAW dalam aspek keluarga. Kasih sayang, komunikasi dan penyelesaian masalah haruslah kita aplikasikan dalam kehidupan kita, terutamanya oleh ketua keluarga, iaitu kaum Adam yang bakal atau sudah pun berada seorang suami maupun bapa. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang aspek kesabaran Rasulullah SAW dalam keluarga. Dari hadis riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW sangat sabar dan lembut hati dalam menghadapi pendapat isteri baginda. Apabila ada perkara yang membuat baginda sakit, baginda tetap bersikap tenang dan tidak marah secara keterlaluan. Daripada hadis ini dapat kita hayatkan Rasulullah SAW mengajak kita untuk bersabar dan menghadapi cabaran rumah tangga dan sentiasa melawan emosi agar tidak menyakiti ahli keluarga. Kesabaran ini adalah penting dalam membawa keamanan dan kebahagiaan dalam keluarga. Selain itu, aspek keadilan Rasulullah SAW dalam keluarga. Aspek keadilan ini adalah satu yang utama dalam kebahagiaan keluarga. Menurut riwayat Muslim daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berlaku adil kepada semua isterinya, tidak membezakan mereka antara satu sama lain. Jadi, hendaklah seorang suami berlaku adil terhadap isteri dari segi nafkah, kasih sayang, layanan dan masa. Dan jika seorang suami itu tidak mampu untuk berlaku adil, maka tidak perlulah berpoligami. Malahan, jika seorang manusia juga tidak mampu untuk berlaku adil secara sempurna,
Terutamanya tidak akan berlaku adil dalam hal cinta kerana hal itulah bukan dalam konsep kedewasaan. Sedangkan kasih sayang itu merupakan salah satu cara dalam menunjukkan perasaan cinta. Bagaimana pula seorang individu itu berlaku adil dalam cinta sedangkan ianya adalah mustahil bagi hidup seorang manusia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 192, dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri kamu walaupun kamu bersungguh-sungguh untuk membuat demikian. Walau bagaimanapun kita harus menghidupkan sebagaimana peraturan Rasulullah SAW contoh keadilan dalam melayani setiap ahli keluarga tanpa mengikasi. Hal itu mengajar kita supaya berlaku adil dan saksama dalam menguruskan hubungan keluarga agar tiada yang agar pihak tidak merasa dizalimi. Seterusnya saya akan jelaskan tentang aspek komunikasi baik Rasulullah SAW dalam keluarga. Menurut hadis Sahih Bukhari daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW berkata kepada isterinya dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang, bahkan baginda sering-sering ketika berbicara dengan ahli keluarga. Daripada hadis ini, Rasulullah SAW mengajarkan kita pentingnya berkomunikasi dengan nada dan membuat sikap mesra dalam hubungan dengan keluarga sentiasa harmoni dan penuh kasih sayang. Sedangkan dalam surah An-Nisa ayat 19, dan bergaulah dengan mereka isteri-isteri kamu secara baik. Islam sendiri sangat menekankan adab dan cara interaksi yang baik dalam rumah tangga, terutamanya antara suami dan isteri. Ketuturan dengan lemah lembut ini adalah satu tanda kasih sayang yang dihormatkan. Kesimpulannya, daripada ini bercakap lemah lembut kepada isteri bukan sahaja adalah sunnah, tapi juga kewajipan yang membawa banyak kebaikan dan keberkatan dalam rumah tangga. Malahal ia mencerminkan akhlak mulia seorang suami dan menjaga kehormatan serta perasaan isteri. Akhir sekali, Rasulullah SAW memberi contoh yang terbaik dalam membantu isteri melakukan kerja rumah. Baginda membantu isteri-isterinya dalam menguruskan rumah tangga menunjukkan sikap menyembunyi yang tidak berasa berat. Menurut riwayat Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW pernah membantu dan menunjukkan kerja rumah seperti menjahit pakaian, membetulkan selimut dan apabila waktu solat dan bila akan menunaikan solat. Hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW tidak menganggap tugas rumah tangga itu adalah kerja wanita sahaja, namun bagi sendiri bagi isteri dalam menguruskan rumah tangga tersebut. Sikap wanita ini boleh dijadikan teladan kepada suami zaman sekarang supaya lebih peka dan bertanggungjawab dalam membantu isteri untuk mewujudkan suasana rumah yang harmoni dan penuh kasih sayang. Dalam surah Al-Maidah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan berbuat. Walaupun ayat ini lebih umum kepada semua, namun ia mengajar umat Islam untuk saling membantu termasuk dalam urusan rumah tangga. Dan daripada membantu isteri dalam kerja rumah ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang harmoni kerana beban kerja berkongsi dan mengurangi tekanan mental dan sisi lain. Terima kasih ucapan kepada Saudari Ariana atas perkongsian yang begitu menyentuh hati. Daripada perkongsian tadi, kita dapat melihat bahawa Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam menguruskan hubungan kekeluargaan. Baginda menunjukkan kepada kita bahawa asas keharmonian keluarga bermula dengan beberapa perkara penting. Yang pertama, kesabaran. Rasulullah SAW sentiasa tenang dan lembut hati walaupun berhadapan dengan cabaran dalam rumah tangga. Kedua, keadilan. Baginda berlaku adil dalam melayani ahli keluarga, mengajar kita agar tidak berat sebelah supaya tidak ada yang merasa terpinggir atau dizalimi. Ketiga, komunikasi yang baik. Rasulullah SAW sentiasa berbicara dengan lembut, senyum dan penuh kasih sayang kerana pertuturan yang baik adalah kunci kepada keharmonian. Dan keempat, tolong menolong dalam urusan rumah tangga. Baginda sendiri membantu isterinya menunjukkan bahawa kerja rumah bukan tanggungjawab wanita semata-mata, tetapi dikongsi bersama demi kebahagiaan keluarga. Hadirin yang dirahmati Allah, jelaslah bahawa kedua hasanah Rasulullah SAW dalam aspek kekeluargaan amat penting untuk kita teladani dengan mengamalkan kesabaran, keadilan, komunikasi mesra dan sikap tolong menolong
Sesebuah keluarga akan menjadi lebih harmoni, saling menghormati serta mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Hadirin yang dirahmati sekalian, setelah kita memahami teladan Rasulullah dalam konteks keluarga, marilah kita melangkah kepada aspek yang lebih luas, iaitu dalam kehidupan bermasyarakat. Rasulullah SAW bukan sahaja teladan dalam rumah tangga, tetapi juga seorang pemimpin, pendakwah dan pemimpin yang berjaya mengatupadukan masyarakat yang berangkau dan agama. Baiklah, untuk tema kategori ini, saya ingin menjumpa kembali pada satu saudari Safina. Saudari, bolehkah saudari menguraikan bagaimana penghayatan qudwah hasanah Rasulullah SAW dalam membentuk sebuah masyarakat yang harmoni, bersatu padu serta beragama? Baiklah, terima kasih saudari pengurusi. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bukan sahaja menjadi teladan dalam kehidupan individu dan keluarga, tetapi juga contoh terbaik dalam membentuk masyarakat yang harmoni dan berakhlak mulia. Penghayatan qudwah hasanah Rasulullah SAW dalam kehidupan masyarakat amat penting bagi memastikan wujudnya perpaduan, keadilan dan kasih sayang sesama manusia. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang bermaksud, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik bagi kamu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhirat serta yang banyak mengingati Allah. Ayat ini menjelaskan bahawa Rasulullah SAW ialah model terbaik dalam semua aspek, termasuk dalam membina hubungan dan sistem sosial yang adil serta berasaskan nilai Islam. Dalam kehidupan bermasyarakat, Rasulullah SAW menunjukkan qudwah hasanah melalui sifat toleransi dan kasih sayang terhadap semua golongan tanpa mengira bangsa atau kedudukan. Baginda memupuk semangat ukhuwah Islamiah dan persaudaraan sejagat. Contohnya, semasa peristiwa Piagam Madinah, Rasulullah SAW telah menyatukan kaum Muhajirin, Ansar dan juga bukan Islam agar hidup bersama secara bermasyarakat yang meneladani Rasulullah SAW akan menjadi masyarakat yang bersatu padu, adil dan sejahtera. Selain itu, Rasulullah SAW mengajar umatnya agar saling tolong-menolong dalam perkara kebaikan. Hal ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang bermaksud, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ayat ini menunjukkan bahawa penghayatan qudwah hasanah Rasulullah SAW dalam masyarakat dapat membentuk semangat kerjasama, saling membantu dan prihatin terhadap golongan yang memerlukan. Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadis riwayat Muslim, tidak beriman seseorang kamu sehingga dia mengasihani saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Hadis ini menegaskan bahawa kesejahteraan masyarakat bergantung pada kasih sayang dan keprihatinan antara masyarakat. Menurut pandangan Imam Al-Ghazali, masyarakat yang berpegang kepada akhlak Rasulullah SAW akan terhindar daripada sifat hasad yang tinggi, fitnah dan permusuhan. Nilai seperti kejujuran, amanah dan keadilan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW menjadi asas kepada keharmonian sosial. Baginda juga menegur dengan hikmah apabila melihat kesalahan dalam masyarakat, membuktikan bahawa teguran dan dakwah perlu dilakukan dengan kasih sayang, bukan dengan celaan atau kekerasan. Kesimpulannya, penghayatan qudwah hasanah Rasulullah SAW dalam kehidupan bermasyarakat amat penting untuk melahirkan masyarakat yang bersatu, berkasih sayang dan berakhlak mulia. Masyarakat yang mencontohi cara hidup Rasulullah SAW akan menjadi masyarakat yang harmoni, aman dan juga sejahtera. Seperti sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Oleh itu, setiap anggota masyarakat perlu meneladani peribadi Rasulullah SAW dalam amalan seharian agar terbentuknya masyarakat Islam yang teguh, berilmu dan diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudari Safina atas kupasan yang sangat menarik. Hadirin sekalian, jelaslah bahawa Rasulullah SAW bukan sahaja dalam kehidupan individu dan keluarga, malah baginda juga
terbaik dalam membentuk masyarakat yang harmonis. Baginda menunjukkan sikap toleransi, kasih sayang dan keadilan sehingga mampu menyatukan pelbagai kaum melalui piagam Madinah. Selain itu, Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya tolong-menolong dalam kebaikan dan saling mengasihi. Kerana inilah asas kepada kesejahteraan masyarakat, seperti sabda baginda, sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Oleh itu, penghayatan keluar hasanah Rasulullah SAW amat penting agar lahir masyarakat yang bersatu, berakal mulia dan mendapat keberkatan Allah SWT. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada saudara Safina atas perkongsian ini. Seterusnya, saya ingin mempersilakan yang kedua, saudari Adiana pula untuk memberikan pandangan hubungan dengan topik yang sama, iaitu bagaimana keluar hasanah Rasulullah SAW boleh dijadikan panduan dalam konteks masyarakat hari ini, khususnya dalam menghadapi cabaran semasa. Bagi keluar hasanah baginda dalam masyarakat kita, baginda selalu mengamalkan sikap senang dan beradab akan menyelamatkan dalam sosial, bangsa dan agama. Baginda berinteraksi dengan masyarakat dengan adab dan sopan santun yang menjadikan baginda disayangi dan dihormati oleh semua lapisan masyarakat. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya aku diutuskan untuk menunjukkan akhlak daripada riwayat Ahmad." Rasulullah SAW juga mengamalkan keadilan dalam semua perkara dan tidak memihak kepada sesiapa dan sentiasa menegakkan hak orang lain. Hal ini demikian menyebabkan terbinanya kepercayaan dan keseimbangan masyarakat pada masa yang sama. Rasulullah SAW terkenal dengan sifat penyayang dan pemaaf dalam kesalahan orang lain dan mengulangkan perdamaian. Menurut riwayat Bukhari, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Bahkan aku berharap agar Allah mengeluarkan daripada keturunan mereka orang yang menyembah Allah dan tidak akan menyekutukannya dengan sesuatu." Ayat ini adalah jawapan Rasulullah SAW yang penuh kasih sayang apabila malaikat Jibril menawarkan untuk menghancurkan mereka yang menghina, mencaci dan melemparkan batu ke arah Nabi hingga berdarah semasa baginda sedang berdakwah. Hadis ini menunjukkan sifat Nabi yang tidak berdendam terhadap kelakuan umatnya, malahan mendoakan kebaikan untuk mereka yang menyakitinya. Seterusnya, Rasulullah SAW sentiasa menemukan bantuan dan menolong umatnya yang memerlukan, iaitu golongan fakir miskin, anak yatim dan orang yang susah. Menurut riwayat Al-Tabarani daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia lain." Daripada ayat ini dapat kita simpulkan bahawa orang yang paling baik di sisi Allah itu ialah orang yang memberi manfaat kepada orang lain, termasuk nombor 7, janganlah kita membantu orang lain dengan mengharapkan balasan. Di dalam surah Al-Insan ayat 8 hingga 9, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberikan makanan kepada kamu kerana mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Kami tidak menghendaki balasan dan terima kasih daripada kamu. Ayat ini menggambarkan akhlak mulia orang yang beriman adalah membantu orang tanpa mengharapkan balasan. Daripada hadis-hadis yang diucapkan, jelaslah bahawa sikap suka membantu orang lain itu adalah akhlak yang terpuji yang sangat ditekankan dalam Islam. Rasulullah SAW sendiri menjadi contoh terbaik, iaitu uswah hasanah dalam membantu sesiapa sahaja tanpa mengira status, agama atau bangsa. Justru sebagai umat Islam, kita wajib menjadi Rasulullah SAW dengan menjadi individu yang berbaik hati dengan tulus ikhlas dalam membantu sesiapa sahaja yang memerlukan bantuan, sama ada bantu tenaga, masa, ilmu atau harta. Alhamdulillah, terima kasih saudari Adiana atas kupasan yang dikongsikan. Hadirin sekalian, apabila kita membicarakan kedua hasanah Rasulullah SAW dalam masyarakat, Islam baginda adalah contoh terbaik dalam membentuk kehidupan yang harmoni. Baginda sentiasa bersikap adil, berakal mulia, penyayang dan beradab tanpa mengira latar belakang bangsa maupun agama. Rasulullah SAW juga tidak pernah berdendam, bahkan mendoakan kebaikan kepada mereka yang menyakitinya, seperti yang berlaku
berlaku ketika peristiwa di Taif. Selain itu, baginda sangat perhatian terhadap golongan fakir miskin, anak yatim dan sesiapa sahaja yang memerlukan bantuan. Hal ini sejajar dengan sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Justru kita sebagai umat Islam hendaklah mencontohi baginda dengan menyebarkan kasih sayang, berlaku adil, saling membantu dan menjaga kehormatan dalam masyarakat. Alhamdulillah, selesai sudah forum kita pada hari ini yang bertemakan penghayatan Qudwah Hasanah Rasulullah SAW dalam kehidupan individu, keluarga dan masyarakat. Kepada perbincangan para panel, jelaslah bahawa Rasulullah SAW adalah contoh teladan terbaik yang wajib kita ikuti. Baginda menunjukkan akhlak mulia dalam kehidupan individu dengan ketaatan dan kejujuran, dan keluarga dengan kesabaran, keadilan dan kasih sayang, serta dalam masyarakat dengan sikap adil, penyayang dan suka membantu tanpa mengira latar belakang. Penghayatan Qudwah Hasanah Rasulullah SAW inilah yang mampu membentuk pribadi muslim yang unggul, keluarga yang bahagia dan masyarakat yang harmoni. Akhir kata, marilah kita bersama-sama menjadikan Rasulullah SAW sebagai ikutan dalam setiap aspek kehidupan agar kita semua mendapat rahmat dan keberkatan Allah SWT. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.